A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya ada berjanji untuk membuat video tentang hibah. Hibah ini senang cakap, senang untuk kita faham adalah hibah ini adalah pemberian kasih sayang tanpa apa-apa balasan, tanpa kita minta bayar 10,000 untuk saya bagi hibah ini, bayar dengan bertukar dengan SL lain untuk dapatkan hibah ini. Tidak. Hibah ini pemberian kasih sayang tanpa ada apa-apa balasan, tanpa ada bayar duit ke, tanpa ada pertukaran ke, tanpa ada apa-apa condition, tanpa ada apa-apa syarat sekalipun. Okey, itu adalah hibah. Hibah mutlak ini adalah hibah yang telah ditukar terus nama kepada penerima hibah. Contohnya sekarang ni geran adalah nama si Ali, tapi si Ali telah menukarkan terus nama kepada si Abu. Itu dipanggil hibah mutlak, maknanya hibah tanpa apa-apa syarat. Yang kedua adalah deklarasi hibah. Di As-Salihin Trustee Berhad, kita declare, kita mengesahkan dulu, kita mendeklar, deklarasi, kita menulis dahulu bahawasanya, contohnya, rumah ini memang saya nak bahagikan kepada anak angkat saya. Anak angkat saya ada 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Saya tahu anak angkat ini tak akan dapat bahagian faraid 1 sen pun daripada harta pusaka yang saya tinggalkan. Jadi saya nak bahagikan rumah ini sebuah kepada anak angkat saya yang pertama, yang lelaki ini, dan rumah yang kedua ini adalah kepada anak angkat saya yang kedua. Itu adalah dibenarkan. Kita buat deklarasi, kita memang dah declare, kita memang dah umumkan bahawasanya ini memang untuk anak angkat saya yang pertama dan ini adalah anak angkat yang kedua. Tetapi hibah ini bukan menafikan hukum faraid, bukan kita menidakkan bahagian faraid, tapi kita nak securekan bahagian anak angkat kita ini, sebab kita tahu dia memang tak ada apa-apa bahagian untuk dapat faraid kita kalau kita meninggal dunia. Okey, apakah jenis-jenis hibah di As-Salihin? Pertama adalah hibah hartanah bebas cagaran. Maknanya hibah yang pertama ni hibah yang memang mutlak hak milik kita, memang adalah milik kita 100% tanpa ada hutang. Yang kedua adalah hibah hartanah yang ada cagaran. Contohnya ada dengan LPPSA ke, ada dengan bank-bank yang mana-mana, institusi keuangan ke. Yang ketiga adalah hibah harta alih dan tunai. Contohnya dekat tabung haji, dekat ASB, dekat akaun CIMB, dekat akaun MyBank, dekat akaun Bank Islam. Itu adalah hibah harta alih dan tunai. Yang keempat adalah hibah saham bursa. Ini adalah kalau orang yang ada saham dan dia nak hibahkan kepada orang yang dia sayangi. Yang kelima adalah hibah perniagaan. Kalau kita ada syarikat sendiri, kita memang nak hibahkan kepada sesiapa, contohnya kepada partner kita. Jadi boleh sahaja kita buatkan hibah perniagaan kepada partner kita itu. Okey, seterusnya adalah dia ada 2 penerima hibah, 2 kategori penerima hibah. Hibah boleh batal, hibah tak boleh batal. Hibah boleh batal ini adalah hibah kepada cucu, kepada anak. Hibah kepada anak, hibah kepada cucu, hibah boleh batal. Kalau selain daripada anak dan cucu ini, ia bukanlah hibah yang boleh batal. Bermakna yang ni hibah boleh batal anak dan cucu. Yang ni
hibah tak boleh batal ni selain daripada anak dan cucu. Jadi kalau nak batalkan, kena dapatkan persetujuan mereka dahulu. Kalau yang ni kita boleh batalkan terus sahaja, tiada perlu persetujuan daripada anak dan cucu. Okey, di as-salihin juga kita ada hibah, pilihan-pilihan hibah. Hibah one way, hibah two way, hibah sehala, hibah dua hala. Hibah sehala ni kita terus bagi kepada contohnya kepada anak angkat. Contohnya kepada anak angkat itu kita terus bagi dan sekiranya anak angkat itu meninggal dunia, dia tidak akan menjadi patah balik. Dia tak akan jadi two way, dia tak akan patah balik kepada mak angkat ini. Jadi kalau hibah two way pula, contohnya anak angkat itu meninggal dunia sebelum mak angkat, jadi dia patah balik kepada mak angkat. Ini yang dijalankan di as-salihin, hibah two way. Hibah yang menyatakan sekiranya anak angkat ini meninggal dunia dahulu, maka hibah ini boleh patah balik kepada mak angkat. Itu contoh. Contohlah yang saya sebut ni, anak angkat mak angkat kan. Ataupun kita nak bahagi kepada orang-orang lain, kawan baik ke, kita nak bahagi kepada isteri ke, kita nak bagi kepada suami ke, boleh sahaja. Okey. Seterusnya, kita jangan lupa bahawasanya kita di as-salihin trustee berhad dan di mana-mana institusi ada kos, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kos. Kalau untuk documentation di as-salihin trustee berhad, contohnya hibah tadi, hibah rumah yang tak bercagar, dia adalah 2,500 untuk hibah itu sahaja. Kalau kita nak bahagikan hibah lain, contohnya hibah ASB, dia akan tambah jadi 1,000 lagi. Itu adalah secara surface sahaja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu secara detail tentang kos di as-salihin trustee berhad, boleh sahaja hubungi saya. Sebab di as-salihin kita akan buat daripada A to Z, daripada documentation, daripada pelaksanaan pentadbiran untuk harta pusaka, kita akan buat daripada A to Z. Itu adalah kelebihan di as-salihin trustee berhad yang telah 21 tahun di dalam industri harta pusaka. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh buat dengan as-salihin trustee berhad, sebab kami memang dah ada history menyatakan bahawasanya memang kami dah execute, kami memang dah melaksanakan hibah-hibah yang kami buat ini. Bukan sahaja kami buat dokumen, tetapi kami juga melaksanakannya di mahkamah syariah. Sekiranya ada orang yang mencabar, ada yang mencabar hibah di as-salihin, boleh sahaja mencabar. Tapi insya-Allah dokumen di as-salihin trustee berhad sudah cukup kuat, sudah cukup detail. Kita punya panel syariah meneliti satu persatu, serta kita punya pegawai-pegawai di as-salihin meneliti satu persatu perkataan. Insya-Allah dokumen di as-salihin adalah cukup kuat. Tuan-tuan boleh mempercayai kami, insya-Allah. Okey, untuk hari ini sampai ini dahulu. Kalau ada tentang persoalan nak buat hibah ke, wasiat ke, nak buat PAPB, PAPB ni nanti saya akan terangkan juga, tapi bukan hari ini sebab saya dah nak keluar sekarang ni. PAPB ni saya akan terangkan juga, iaitu tentang harta sepencarian, insya-Allah suatu hari nanti. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Semoga video ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan ada manfaatnya kepada orang-orang yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.